A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati dan dikasihi pengurusi serta barisan jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tunduk Darul Ismail serta seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan dan kenikmatan yang dikurniakan kepada kita, utamanya nikmat sihat, kesihatan dan keafiatan. Kita mampu untuk berjalan ke rumahnya, mengimarahkan masjid. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tanda orang yang beriman kepada Allah, tandanya orang yang beriman kepada hari akhirat. Negerinya, tempat kembalinya kita adalah mereka yang memakmurkan masjid dan yang berhak memakmurkan masjid ini. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pengimarahan yang kita lakukan pada bulan Ramadan diteruskan lagi pada bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, dan kita meneruskan menyediakan amal bekal yang terbaik dan memperbaiki ibadah kita, dan tidak lain tidak bukan melalui ilmu dan pengajianlah bagaimana untuk kita memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan teruskan tadabbur daripada surah Al-Muddathir. Pada sebelum Ramadan kita telah berhenti pada ayat 17 daripada surah Al-Muddathir, dan pada malam ini kita akan menyambung pada ayat 18 daripada surah Al-Muddathir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا قول البشر. Yang bermaksud innahu, sesungguhnya dia, fakkara wa qaddar, berfikir, memikirkan, wa qaddar, dan menetapkan apa yang telah ditetapkan untuknya. Ayat ini ditujukan kepada Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid bin Walid, yang bernama Walid bin Mughirah, yang seperti mana kita telah kongsikan mempunyai harta yang banyak, kebun-kebun yang luas, di mana perjalanan di antara Mekah dan Taifnya, maka masyarakat dan manusia akan menyatakan ini haknya Walid, ini kepunyaannya Walid, ini miliknya Walid, ini ternakannya Walid. Betapa kayanya, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan harta serta kekuasaan untuk diri dia. Ditambahkan pula dia seorang yang memikirkan dan menjadi rujukan kepada kaumnya. Ketika mana turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab-kitab sirah, antaranya kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Ibn Hisham, Jami' al-Bayan karangan Imam At-Tabari, Tafsir Al-Baghawi dan lainnya, bahawa satu hari Walid bin Mughirah pertama kali mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia merasa terkesan
dan memuji apa yang didengarnya. Para pemimpin kaum Quraisy ketika itu khawatir dia akan masuki Islam sehingga akan mempengaruhi kaum-kaum yang lain, penduduk Makkah yang lain. Maka sebahagian daripada mereka menemuinya dan memintanya untuk menerangkan dengan jelas tentang Al-Quran agar menjadi ucapan yang memuaskan kepada kaumnya. Setelah Walid berfikir berkali-kali, dia kembali ke rumah. Dia kata, tunggu dan beri aku masa untuk aku putuskan berkenaan apa yang diucapkan oleh Muhammad ini, apa yang dibacakan oleh Muhammad ini, yakni Al-Quran. Setelah Walid berfikir berkali-kali, dia berkata, Al-Quran, aku putuskan ia hanyalah sihir dan tidaklah kalian melihat Al-Quran telah memecah belahkan antara seorang keluarga dan anak-anaknya. Dan Al-Quran yang dibaca Muhammad itu hanyalah sihir yang disampaikan daripada orang-orang yang mengajarnya. Ini keputusan akhir, kesimpulan akhir yang paling hampir dapat diputuskan oleh Walid. Dalam peristiwa yang tersebut, kita lihat adanya peperangan dalaman ataupun batin di dalam diri Walid. Dalam dia nak menafikan apa yang diucapkan, tetapi pada masa yang sama dia menerima tekanan daripada kaumnya, daripada manusia. Bagi tahu kami apa stand kamu tentang Al-Quran ini. Bagi tahu kami apa pandangan kamu tentang apa yang dibawakan oleh Muhammad ini. Maka dia mencari-cari ucapan yang dapat meredai dan disukai oleh kaumnya, yang diterima oleh kaumnya, sehingga dia berfikir keras. Innahu fakkar, memikirkan, meneliti, wa qaddar, dan memutuskan. Sebelum dia menubuhkan ucapan yang baginya inilah yang paling hampir untuk dia putuskan dengan menyatakan Al-Quran itu adalah sihir ataupun apa yang dibawakan adalah sihir oleh Nabi SAW, sehingga Walid ini layak untuk mendapatkan laknat dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila ini maksudnya ta'ajub, ajaibnya dengan ketetapan. Faqutila kaifa qaddar, ia juga bermaksud hinanya keputusan yang diputuskan. Kaifa, bagaimana dia memutuskan. Bagaimana boleh diputuskan ini sebagai satu sihir? Bagaimana dia boleh memutuskan dengan kesimpulan yang batil ini? Allah Subhanahu wa taala melaknat Walid bin Mughirah ini. Bagaimana dia menetapkan mengikut keinginan hawa nafsunya dan keinginan kaumnya. Ada manusia yang mencari redha manusia dengan walaupun dengan murka Allah. Tak apalah, nanti saya istighfar nanti. Ada manusia yang mencari redha Allah walaupun dengan murkanya manusia, maka Allah akan melindunginya dan akan bersama setiap langkah. Maka pilihannya kembali kepada kita. Siapa yang kita nak cari keredaan? Kepada siapa kita nak mencari redha ini? Apakah dengan redha manusia? Apakah dengan redha kesukaan masyarakat? Saya kena buatlah sebab bos saya buat. Saya kena buatlah sebab orang pejabat saya buat. Saya kena buatlah sebab semua manusia buat. Kalau saya tak buat, ni orang panggil saya kolot. Kalau saya tak buat, orang kata itu dan ini, walaupun menyalahi syariat dan agama Islam. Maka ada manusia yang diberikan sabat pada imannya, mampu menyatakan kebenaran sebagai satu kebenaran walaupun dengan murkanya manusia. Moga-moga kita diberikan kekuatan yang demikian, insya-Allah. Thumma qutila kaifa qaddar. Ini thumma diulang mubalaghah untuk melebihkan makna bahawa dia benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keputusan hawa nafsu yang ditetapkan. Thumma qutila, betapa celakanya ataupun betapa binasanya, betapa hinanya, kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan, dia memutuskan. Thumma nazar, yang bermaksud thumma, kemudian dia memikirkan, dia memerhatikan. Walid bin Mughirah ini bukan orang yang biasa-biasa, seperti Arab yang biasa yang bukan tidak pandai membaca dan menulis.
Tapi Walid bin Mughirah ini setiap ucapannya menjadi fatwa ataupun menjadi pegangan kepada kaum. Jadi apa yang diucapkan oleh Walid, itulah yang dipegang oleh setiap rumah-rumah, setiap pembesar-pembesar Arab. Thumma nazar, dia memikirkan dan memerhatikan, merenungkan apa yang diucapkan oleh Muhammad, yakni Al-Quran. Dia memikirkan apa yang cacat dan cela daripada bahagiannya ayat Al-Quran ini, daripada kalam Allah. Thumma abasa wa basar, kemudian dia berkerut keningnya. Kita ada satu surah abasa wa tawalla, yang berkerut wa basar, dan lebih kuat kerutannya kerana tidak mampu untuk berjumpa ataupun mencari kecacatan pada kalam Allah. Hari-harinya mencari mana cacatnya bahasa, mana cacatnya firman Allah ini. Thumma adbara wastakbar. Akhirnya Walid bin Mughirah ini, yang pada asalnya mula tahajud dan memuji bahasa dan ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, tapi untuk kerelaan dan keredaan kaumnya, dia memilih untuk adbara, membelakangi, wastakbar. Dia memilih untuk sombongkan diri, berpaling daripada kebenaran, walaupun dia tahu apa yang diucapkan ini adalah suatu kejahatan, fitnah, dan tidak seperti apa yang ada pada hatinya yang tertarik dan menerima pada kalam Allah. Thumma adbara wastakbar, dia menyombongkan diri, dia berpaling daripada kebenaran, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Yang bermaksud tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, seorang yang ada pada hatinya itu mithqala dzarratin min kibr, sebesar sawi rasa ataupun sifat kesombongan, sombong. Lalu seorang lelaki bertanya, bagaimana seorang yang suka memakai pakaian ataupun baju yang bagus, sandal ataupun selipar yang bagus, apakah dia seorang yang sombong? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tidak salah untuk kita pakai pakaian yang baik, seluar yang baik, bawa handbag yang baik, kenderaan yang baik. Ada orang kata tengok tu, kereta dia besar, mesti dia sombong. Ramai je orang bawa Azia pun sombong, ada bawa Beza pun sombong. Ia adalah sifat hati, sifat yang tak boleh dihukum pada luaran. Tengok tu, songkok dia, baju cantik, mesti dia sombong. Allah ini jamil, indah, maha indah, dan sukakan keindahan. Sehingga kan Nabi SAW ketika mana nak memilih pemuda ataupun lelaki untuk menyampaikan agama Islam ke negara-negara yang di luar, baginda tak pilih yang selikih-selikih, yang butang baju tak ada sebelah, ada sebelah, yang bajunya tak basuh, kasut koyak dah. Nabi akan pilih pemuda yang tampan, yang petah bicaranya, baik akhlak lakunya, mampu dipuji orang melihatnya. Inikah Islam? Ni kita pakaian kurang lebih. Akhirnya kita kata kita bawa Islam. Ni kita nak bawa ajaran Islam. Islam apa yang kita nak bawakan? Sedangkan Nabi SAW seorang yang perhati dan perhalusi kebersihan dan kebaikan pada dirinya. Jadi Nabi SAW menjawab, sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Al-kibr ini adalah seorang yang datangnya kebenaran, dah dibagi tahu kepadanya satu kebenaran, tapi dia memilih untuk menolak. Contoh, orang berkata, saya tahu apa yang diucapkan betul, saya tahu apa yang berlaku itu betul, tapi saya terpaksa menolaknya kerana bukan daripada persatuan saya, bukan daripada keluarga saya, bukan daripada apa yang saya suka. Kalau daripada mulut orang lain saya terima, daripada mulut dia saya tak mahu terima. Ini sifat sombong. Yang kedua, sifat sombong ini adalah meremehkan orang lain. Melihat sahaja orang lain, dia rasa ini
bukan satu level dengan aku. Ini kurang daripada aku. Ini lebih hina daripada aku. Apabila setiap kali dia melihat manusia lainnya lebih hina daripada dia, inilah al-kibr. Jadi seorang mukmin ini, bagaimana nak menghapuskan rasa kibr? Daripada siapa sahaja kebenaran itu disampaikan, imma anak yang kecil, imma daripada seorang yang bukan daripada kalangan kita yang kita sukai. Jika dia menyatakan kebenaran, maka kebenaran itulah lebih kita cintai. Yang kedua, bagaimana untuk hilangkan rasa penghinaan kepada manusia yang lainnya. Rasakan bahawasanya mungkin orang yang kita benci, mungkin orang yang kita tidak sukai itu, dia yang akan lebih dahulu masuki syurga daripada kita. Ya, kita tahu, saya tahulah dia buat jahat itu dan ini. Saya kenal keluarga dia buat itu dan ini. Mungkin dia mendapatkan husnul khatimah, mungkin Allah menerima taubatnya lebih dahulu daripada kita. Maka tidak ada rasa kibir, kita akan merasakan mungkin dia akan mendahului aku daripada syurga. Jadi hilanglah rasa sombong ataupun kibir ini. Thumma adbara wastakbara faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Katanya inilah, kata Wadid, inilah sihir. Faqal in hadha, inilah sihir yang dipelajari daripada orang-orang dahulu. In hadha illa qaulul bashar. Sesungguhnya ayat yang dibacakan, yakni Al-Quran ini, tidak lain kecuali perkataan bashar, perkataan manusia, yang menafikan ini bukan perkataan agung ataupun perkataan kalamullah. Ini perkataan syair-syair manusia sahaja, namun tak ada dalam silibus kita yang kita tak pelajari. Sebab tu indah. Jadi mereka, Walid ini dalam nak menafikan, dia sudah tertarik dengan Al-Quran, tapi pada masa yang sama dia nak menolak juga Al-Quran ini. Sa'uslihi saqar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan tenggelamkannya, balasan kesombongannya, balasan dia menolak kebenarannya ini ke dalam neraka saqar. Sa'uslihi, aku akan tenggelamkan ke dalam saqar. Wa ma adraka ma saqar. Wahai Muhammad, kamu tahukah ma adrak, ma saqar, apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadar. La tubqi, tidak ada baki, tidak ada sisa. Ketika mana apa sahaja yang dilemparkan ke dalamnya, baik darah, daging, tulang dan apa sahaja daripada bahagian tubuhnya, tidak akan ada sisa. Tidak ada sedikit pun sisa sehingga hancur dan hangus semuanya. Kemudian diciptakan semula, kemudian dibakar semula, kemudian diciptakan semula, dihancurkan semula. Sampai bila? Sampai khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Wala tadar, dan dia tidak meninggalkan. Neraka ini tidak kata ada yang terlepas, ada yang tertinggal, tidak ada. Siapa sahaja, apa sahaja yang dilemparkan ke dalamnya, maka akan dibinasakan selumat-lumatnya. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit-kulit manusia, yang merubahkan wajah mereka menjadi hitam kelap. Selama atas dunia ini, kita menjaga sangat wajah kita. Tak boleh ada kedut, tak boleh ada cala, tak boleh naik sikit jerawat. Punyalah malu nanti. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bagi orang yang sombong, yang menolak kebenaran, dia berikan peringatan dan nasihat, masih melontarkannya ke belakang, tak adalah, nantilah, kemudianlah. Maka Allah kata, sa'uslihi saqar, aku akan campakkannya, tenggelamkannya ke dalam saqar. Alaiha 19, di atasnya ada 19 penjaga, malaikat yang menjaganya dengan keras, yang tubuh badan mereka yang besar dan penampilannya itu kasar. Ada orang kata boleh pujuk ni 19 malaikat ni, boleh pujuk ni, boleh kau tim. Tak ada. Tak ada boleh kau tim. Alaiha 19. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan daripada malaikah yang besar, yang keras, yang bengis lagi kasar dan tidak mungkin dikalahkan. Ketika mana turunnya ayat alaiha 19, di atasnya ada 19 penjaga malaikah, Abu Jahal berkata,
Apakah Muhammad tidak memiliki bantu kecuali 19 orang ni sahaja? Takkan 19 je yang cover backup dia. Kita ni kaumnya ramai, ribuan ramai pemudanya. Apa barang dengan 19 yang menjaga Muhammad ni? Apakah 100 daripada kalian tidak mampu mengalahkan satu malaikah yang tersebut? Kemudian kalian dapat keluar daripada neraka. Maka turunlah ayat wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka itu, yakni para malaikah ini 19. Apa hikmahnya disebutkan 19 malaikat? Kenapa tak disebut 100 malaikat? Tak disebutkan 10,000 malaikat? Kenapa tak disebutkan dengan jumlah-jumlah yang lain? Melainkan hikmahnya sebagai cubaan bagi orang yang kafir. Yakni kami jadikan jumlah malaikat itu sebagai ujian kepada orang yang kafir sehingga mereka mampu berkata suka hati. 19 je. Kenapa tak ramai lagi? Kenapa tak sikit lagi? Banyak ni je. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya nak tengok siapa yang nak memperolokkan Al-Quran ni. Siapa yang nak percaya dan mengimani Al-Quran ini. Dan menampakkan pengingkaran orang yang kufur dan ketamakan mereka untuk mengalahkan tentera Allah. Liyastayqinal ladina utul kitab. Supaya orang yang diberikan Alkitab menjadi yakin. Supaya orang-orang yang diberikan Alkitab ini kembali kepada Nasrani dan Yahudi. Jadi orang Yahudi dan Nasrani akhirnya meyakini bahawa Rasul ini benar. Menuturkan apa yang sama jumlahnya yang disebutkan dalam kitab samawi mereka. Jadi jumlah inilah yang disebutkan dalam Taurat. Jumlah inilah yang disebutkan dalam Injil sehingga mereka katakan inilah Rasul yang benar. Seperti mana yang kita bacakan dahulu, inilah jumlah yang sama disebutkan. Liyastayqinal ladina utul kitab wa yazdadal ladina amanu imana. Supaya orang yang beriman ini bertambah imannya. Waliyaqulal ladina fi qulubihim maradun. Dan supaya orang-orang yang hatinya ada penyakit, yakni orang munafik Madinah. Wal kafirun, dan orang kafir daripada penduduk Mekah. Madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah mahu daripada bilangan perumpamaan ini. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah yudhillu man yasha. Dhalin. Allah menyesatkan siapa yang dia mahu sesatkan. Wa yahdi man yasha. Allah akan berikan petunjuk kepada mereka yang ikhlas. Dan Allah akan menyesatkan mereka yang sendiri tidak mahu mencapai ataupun menggapai kebenaran ini. Ada orang kata saya ni sesat sebab Allah takdirkan saya sesat. Saya ni jadi jahat, rompak sebab Allah takdirkan. Nak buat macam mana? Tak. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan kepada-Nya. Jika hatinya dan dirinya sendiri tidak mahu kembali kepada Allah, dalam hatinya ada cintanya kepada dunia, maka Allah akan jauhkan dirinya daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun kamu sembunyikan, Allah Maha mengetahui zahir dan yang batin. Apa yang kamu zahirkan dan apa yang kita sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Ada kita boleh pura-purakan dengan pakaian kita, dengan perjalanan kita, dengan tutur kata yang lemah lembut kononnya. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan. Apakah kamu benar-benar ikhlas mencari hidayah Allah, mau kembali kepada Allah, ataupun pura-pura semata. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lam, tidak ada yang mengetahui junud, tentera-tentera Allah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Dan neraka Saqar ini tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Yakni tidaklah neraka dan jumlah malaikat yang disebutkan ini melainkan peringatan dan pelajaran bagi seluruh manusia dan jin. Ambillah peringatan. Apa yang kami sebutkan ini bukan untuk kamu perhati 19 ke 20, 20 ke 21. Seperti mana orang sebut, saya nak istighfar berapa kali ni Ustaz? 10 ke 3 ke 70 ke 100, bukan pada jumlahnya. Berapa rakaat ni Ustaz sebenarnya tarawih? 8 ke 20? Bukan pada jumlahnya semata untuk diperhatikan.
Kita lihatkan apakah kita benar-benar ikhlas mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ataupun masih pada pergaduhan ranting. Kita masih lagi bergaduh pada furuk-furuk yang tidak menyatukan. Sedangkan ramai lagi yang masih meninggalkan solat di luar sana. Kita masih lagi nak begini ke begini. Yang mana lebih sunnah, mana tak lebih sunnah. Dan ramai lagi masih memerlukan kasih sayang dan pelajaran yang benar. Disebutkan dalam Al-Quran, kalla wal qamar wal laili idha adbar was subhi idha asfar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga makhluknya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qamar, dengan bulan. Allah bersumpah demi bulan yang termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idh adbar, dan Allah bersumpah demi waktu malam ketika mana dia berlalu dan juga menyelimuti. Was subhi idza asfar, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu subuh apabila ia mulai terang sinar, apabila matahari mula naik. Jadi ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kegelapan malam itu adanya cahaya di hujungnya, adanya sinar mentari yang akan muncul, yakni diperumpamakan Al-Quran. Di tengah-tengah kesesatan masyarakat ini adanya petunjuk yang perlunya dan wajibnya kamu berpegang padanya, iaitu Al-Quran yang akan menyelamatkan. Was-subhi idza asfar innaha la ihdal kubar, sesungguhnya innaha, ia ini kembali kepada neraka Saqar. Ia adalah la ihdal kubar, satu daripada bencana yang banyak ataupun yang sangat besar. Banyak bencana yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Salah satunya adalah neraka Saqar itu sendiri. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, carilah apa sahaja cara untuk selamat daripada neraka Saqar itu. Azab dan ngerinya ia, dan azab yang tidak mampu selamat siapa yang dicampakkan ke dalamnya. Jadi Allah yang maha penyayang dan maha pengasih ini, bila kita baca Al-Quran, banyak tempat disebutkan azabun alim, azabun alim. Kenapa? Tidakkah memadai dengan kalimah azab, walahum azab? Azab itu sudah sakit. Tapi Allah nak bagi tahu lagi sekali, wahai manusia, carilah apa sahaja jalan keselamatan supaya kamu tidak sakit di negeri akhirat, supaya kamu tidak diazab di hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW berfirman, bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, jagalah diri kalian daripada panasnya api neraka ini, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan separuh daripada biji kurma. Fa in lam tajidu fabi kalimatin thayyibah, jika kalian tak temui apa yang nak disedekahkan, maka ucapkanlah fabi kalimatin thayyibah, kalimah yang baik, ucapan yang baik. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amal soleh walaupun sebesar zarah, sedikit, dan orang tak mampu lihat pun, tak mampu nak menghukum ataupun memujinya, khairan yarah, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Mubalaghah dan perumpamaan walaupun kebaikan yang kecil. Bukan kata nak cari kurma juga, ustaz suruh cari kurma, bahagi dua dan bagi ke sedekah. Tak. Apa sahaja yang mampu diinfakkan untuk selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada panasnya api neraka, lakukanlah apa yang semampunya. Dan Nabi SAW meletakkan ucapan yang baik, perkataan yang baik setara dengan sedekah dan infak. Orang yang bersedekah dengan hartanya sama pahalanya dengan orang yang berikan ucapan yang baik. Seperti mana pemberian sedekah yang menggembirakan kepada penerimanya, begitu juga ucapan yang baik yang menggembirakan, yang mendatangkan hati yang bahagia, hati yang besar kepada pendengarnya, juga membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, fa inna as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sungguhnya sedekah itu memadamkan dosa-dosa seperti mana air memadamkan api. Jadi sedekah ini
antara asbabnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keampunan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Nadhiran lil bashar, peringatan yang disebutkan ini adalah ancaman kepada manusia agar kekal sabat mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, melakukan amal saleh dan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Liman syaa minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Barang siapa di antara kamu yang hendak, maka dia akan maju. Yataqaddam, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Aw yata'akhkhar, ataupun dia mundur, ataupun dia melalaikan, nantilah, kemudianlah, tunggu ai ada masa, tunggu ai ada kesempatan, belum lagi. Allah kata, siapa yang mahu ambil keselamatan ini, segerakan. Siapa yang tidak mahu, sila dengan pilihan kalian. Allah tidak memaksa siapa-siapa untuk mendapatkan pahala hidayahnya, dan Allah tidak memaksa siapa-siapa untuk berada dalam kesesatan. Pilihannya kembali kepada manusia ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mahu beriman maka hendaklah dia beriman. Maka siapa yang memilih kekufuran, biarlah dia kufur, dan dia akan dibalas sesuai dengan pilihannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Setiap kebaikannya pastinya dia akan dibalas sesuainya dengan amalnya. Kata tak ada pun orang puji saya, tak ada orang pun terima kasih pada saya. Tidak, bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, setiap kebaikan akan mendapatkan balasnya sesuainya dan berganda bahagian pada balasannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan yang menerima buku amalnya dengan tangan kanan. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak akan diseksa kerana dosa-dosa mereka, bahkan mereka dimaafkan kerana keberkatan amal soleh dan ketaatan yang mereka lakukan di atas dunia dahulu. Fi jannatin yatasaalun, di dalam syurga. Fi jannat yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Orang yang beriman dalam syurga ini akan saling berhadap-hadapan dan bertanya satu sama lain, bercakap sesama mereka, berikan salam kesejahteraan sesama mereka, sehinggalah mereka bertanya kepada teman ataupun kenalan ataupun ahli keluarga yang bersama mereka di atas dunia dulu. Mana haji ni? Mana hajah ni? Mana si fulan ni? Mana adik kita? Mana abang kita? Mana ayah kita? Mana anak kita? Yang mereka kenali di atas dunia dahulu, kerana mereka tidak melihat bersama-sama dalam syurga. Akhirnya mereka mengetahui bahawa manusia yang mereka kenali dahulu ini berada di dalam neraka, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil mujrimin, orang yang derhaka jahat terhadap diri mereka. Mereka soal apa? Mereka tanya, mana orang-orang yang kita kenali dahulu? Rupanya mereka berada dalam neraka. Ma salakakum fi saqar. Mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya, ma salakakum, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Salah satu daripada 4 sebabnya, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Jadi kami ini dicampakkan ke dalam neraka kerana melalaikan salat. Lam naku minal musallin, kami lalai daripada ibadah yang wajib ini, kami alpa daripada salat 5 waktu, dan kami tidak meyakini pun kewajipannya. Ikut I lah, I nak solat, I solat. I free, I solat lah. I rasa perlu, I solat lah. Hingga tidak merasakan ia sebagai suatu kewajipan. Kedudukan dalam solat dalam Islam ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abd yawmal qiyamah min amalihi salatu. Salat adalah amal yang pertama akan dihisab pada hari kiamat pula. Sehingga kan Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan antara wasiat akhir Nabi SAW, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, salat kalian dan mereka yang berada di bawah amanah kalian.
Dan ada manusia yang mula sesat dan menemui kesesatan kerana meninggalkan solat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti manusia yang menyanyiakan solat dan lalai pada solat mereka dan menurutkan hawa nafsu mereka. Kelak mereka akan menemui ghayya, kesesatan. Al-ghayy ini juga bermaksud penyesalan dan keburukan. Mula untuk sesat, tersasar jauh pada kehidupan adalah ketika mana dia mula melalaikan solatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah kepada ahli keluarga kamu untuk dirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak minta kepada kamu rezeki, bahkan kamilah yang berikan rezeki kepada kamu. Artinya, kalau rasakan rezeki kita ini tertahan, kalau kita rasakan rezeki kita ini tidak melimpah ruah, maka semak semula kedudukan salat dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai fiqh kesimpulan yang kita sebutkan, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan penjaga yang akan menjaga neraka ini adalah daripada kalangan malaikat-malaikat yang kasar, bengis, yang tidak ada berkasihan. Kita minta meraung macam mana pun akan diseret dan dicampakkan. Tiada lagi jalan-jalan kemuliaan ketika mana dicampakkan ke dalam neraka safar. Yang kedua, sifat iman ini yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dengan ketaatan dan amal saleh dan akan berkurang kerana kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa siapa-siapa pun untuk sesat dan tidak memaksa siapa-siapa pun untuk berada dalam hidayah agama Islam. Barang siapa yang sesat, maka dialah yang memilihnya pada jalan kesesatan. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan iman dan petunjuk ke atas apa pilihan yang dipilih oleh dirinya. Yang keempat, neraka ini adalah peringatan keras bagi manusia. Bagi siapa yang memilih keselamatan, maka dia akan seusahanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia akan menjaga dirinya, akan menjaga ahli keluarganya daripada panasnya api neraka. Dan yang terakhir, setiap manusia ini akan terbalas. Kebaikan yang sedikit, kebaikan yang kecil, semuanya akan diberi balasan sesuai dengan amal yang dilakukan di atas dunia dahulu. Wallahu alam. Semoga mendapatkan satu dua manfaat daripada tadabbur surah Al-Mudaththir ini. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka